Okey, hotel yang seterusnya adalah Hotel ATS Cameron Hotel and Apartment. Dia sebenarnya dekat, betul-betul dekat Tanah Rata punya pekan kan. Ni bandar Tanah Rata tu. Jadi ni yang sebelah belakang tu kan. Jadi kita boleh jalan kat sini, jalan kat sini. Yang ini dekat mana ni? Sudah kat mana? Ni dekat belakang. Okey. Katalah kita nak pergi sini. Ni. Ni kan. Ni kan kat luar tu. Ni yang ada Mr. DIY tu. Bangunan yang sama. Ni. Bangunan ni lah. Bangunan Mr. DIY ni. Dekat atas tu adalah apartment. Jadi dia punya point dia dekat sini. Turun tu banyaklah tempat-tempat boleh pergi jalan kaki je. Okay, Hotel ATS Cameron ni dia kena check in dekat tingkat 2 dalam mall ni. Kita kena bergerak sikit lah. Mall ni sebenarnya kosong je lagi, tak banyak sangat kedai yang ada pun. Ada lift dia macam ni tau. A331. Dia apartment, style apartment, bukan hotel. Tapi nama dia hotel. 31. Oh. Pakai kunci weh. Dua kali pusing lagi. Assalamualaikum. Situ tak barang. Kena masukkan kat sini. Kunci sendiri. Okey. Dia style apa ni, studio lah. Dalam gambar macam besar, rupanya tak besar pun. Harga ni saya dapat 171. Dua macam ni. Okey. Dia ada sofa kat sini. So tengok TV kat sini. So tak boleh tengok TV sambil baring lah. Kan? Okey, katil ada queen, ada king. Yang ni katil king. Ini apa benda ni? Dia cat, dia tak cover. Okey. Situ ada charger tau. Dalam ni ada iron dia kata. Mana ironnya? Dalam ni? Tak ada. Dalam ni? Oh. Sini? Tak ada iron. Ada sejadah pun ada. Biar betul. Kaki tak ada. Ada hanger sebatang. Ada tempat minum-minum. Ini kita dapat belah Hotel Zenith tu lah. Tu Hotel Zenith. Bawah ni yang food court tu. Maksudnya paling tepi. Boleh nampak tu kan.
Okey, dia ada room service lah. Room service ni ada makan-makan ke? Oh, no. Bukan makan-makan. Room service ni maksudnya kalau tidur lebih sehari boleh kemas, minta dikemaskan. Wi-Fi. Kita tengok peti ais dia. Dia tak ada kitchen tapi dia ada microwave. Ada pisau. Okay. Ada pinggan tak? Macam mana nak buka ni? Ada mangkuk, ada pinggan. Ada pemotong tu. Oh, boleh potong buah. Ada oven. Microwave oven rasanya. Macam nak buka? Macam nak buka? Microwave oven. Maksudnya sekadar panas-panas boleh lah. Masak tak boleh. Tapi dia kata fast and convenient cooking. Dia hanya microwave function, defrost dengan reheat sahaja. Maksudnya dia tak ada masak-masak. Okey, ada air ni. Ada kopi, ada teh. Instant kopi. Okey. Tapi instant kopi ada 4. Selalu 2 je. Ada bekas sampah. Dia tak ada meja study, tak ada meja kerja tak ada. Okey, ini dia punya tandas. Kita menyerut jap. Okey, tu tandas dia. Maksudnya tandas ni dia sebelah apa tu? Dia sebelah koridor. Jadi kalau masa dia dalam tandas jangan menyanyi lah. Nanti orang dengar kat luar. Apa yang ada? Champagne. Berdiri lah, ada berdiri. Harga mahal tau. Harga selepas 171. Tak tahulah kalau hari ni weekend. Ni weekend dan cuti sekolah. Mungkin hari biasa dia murah sikit kot. Oh, ada hair dryer. Okey, tandas dia bersih lah. Pintu dia jenis macam ni tau. Okey, itu sahaja. So kalau Cotton bagi saya lagi murah lah. Sebab Cotton tu dia 149 saya dapat. Yang ni 171. So bilik dia ada kipas ada kipas. Cotton pun ada kipas. Jadi terpulang lah masing-masing. Bagi saya okey je. Kan ada satu benda yang pelik. Apa yang pelik? Dia punya kitchen ni tak ada sinki. Kalau nak basuh pergi tandas. Okey, untuk TV dia ada Astro apa benda ni? Semua radio ni apa hal ni? Bermula dengan TV 1. Mana gambarnya? Okey, TV 1, TV 2, TV 3.
tak ada. Prima, Mah tak ada. TV biasa je ke ada? Lah, itu je ke? Tak boleh dah. Ada lagi. Sekejap. Kita tengok. Raja Wali tak ada. Rania tak ada. Aura, penjual cireng pun tak ada. Peristiwa Haji ada. Yoda tak ada. TVS mesti ada. Bacalah. Kita nak tahu saluran apa ni kat mana, tak tahu. Racun suami Jahanam. Dendam cinta Arisa. Cina. Syukan. Okey, gitulah. Macam tu je lah kot. Bye. Aku nak tunjuk satu benda. Dia boleh jadi bilik. Pula. Kita tak jadi tunjuk aja, tersekat. Petang ni hujan lah. Okey, kita tengok sikit hotel-hotel yang ada dekat sini yang aku pernah tidur. Okey, yang pertama yang kat sini. Tu. Nampak tak hotel Marigold? Ni. Hotel Beautiful Marigold. Ni aku pernah duduk sini. Okey lah hotel dia, tapi bilik dia tak besar, kecil. Hotel yang kedua tu, Hotel Melur ini. Melur ini pun pernah duduk juga. Rasanya dah ada video sebelum ni. And then ini cuba kita skor dengan orang. Family Mart ni aku pernah masuk. Okey. Amsterdam pun dekat sini je. Lagi hotel apa lagi? Dekat situ. Dekat sini ada hotel Cool Point. Hotel Cool Point. Apa benda tak nama dia? Yang ni pun okey juga, bilik dia besar. Ni idaman tapi tak pergi lagi. Hotel Zenith. Ini hotel kayangan lah. Kalau honeymoon, syok pergi sini. Tengok. Boleh nampak tak orang kat situ? Alah, sampai 20 je. Tak boleh zoom lagi lah. Okey. Okey, situ ada 2. And then kalau sebelah sini boleh tengok Hotel Zenith. Hotel Zenith ada 2 tau. Satu Zenith punya hotel ni. Sebelah sini dia punya macam apartment, suite dia. Suite macam ni nak sebut. Bukan suite, apa benda lah. Dekat dalam ni antara hotel yang aku pernah duduk, Hotel Mertiji. Apa lagi? Hotel Mertiji ni dah tukar nama jadi Rover Inn tak silap. Lepas tu Hotel Father pun dah tukar tempat dan tukar nama. Alamak, hujan lebat. Okey, itu je lah nak bagi tahu. Hujan lah. Lama dah.